Kita hidup dikelilingi oleh manusia. Manusia online dan manusia offline. Bisnes lahir daripada adanya masalah. So, bisnes ni kita kena solve masalah. Nak dapat duit tu, kita kena selesai masalah manusia. So, masalah yang paling kritikal adalah masalah dari sudut keperluan manusia. Saya pernah jual macam-macam produk yang tak keperluan sangat. Contoh, saya pernah jual produk serunding. Tak keperluan tapi dia tak ada keperluan yang terlalu kuat. Contohnya macam raya je orang nak makan serunding. Jadi, saya bertukar kepada bisnes yang orang perlukan setiap hari. Orang ada duit, tapi kalau tak ada benda tu, maksudnya hidup dia tak sempurna. Iaitu kesihatan. Tengok sekeliling kita, family member kita, anak beranak kita, kawan-kawan kita. Semuanya majoriti ada masalah kesihatan. Sekecil-kecil jerawat jeragat, sebesar-besar gout, resdung, gastrik,